Kerajaan akan terus memperkasa syarikat tempatan untuk menembusi pasaran global menerusi rangka kerja Gear Up. Menteri Kewangan kedua, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, peranan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan Klik untuk menyokong syarikat terbabit juga akan dipertingkatkan. Mereka memberi dana dan memberi pertolongan dari professionalisation, meningkatkan lagi governance structure yang ada, dan boleh lepas dia kembang macam tu, insya-Allah di masa tak lama lagi lepas tu dia boleh juga cari jalan di mana dimasukkan dalam bursa. Beliau berkata demikian selepas majlis penyenaraian Orkim Berhad di papan utama Bursa Malaysia. Syarikat pelaburan modal Equinas mengambil alih syarikat itu pada 2014 dan membantu mengukuhkan semula syarikat itu. Berikutan penyenaraian Orkim, Permodalan Nasional Berhad memegang 60% saham dalam syarikat itu daripada Equinas. Manakala Equinas meraih pulangan RM828 juta daripada pelaburannya itu. FGV Holdings kembali beroperasi di 10 ladangnya di Terengganu berikutan keputusan kerajaan negeri melanjutkan tempoh remedi sehingga 7 Januari depan. Dalam satu kenyataan, FGV berkata perkembangan ini memberikan kelegaan besar kepada peneroka. Sejak beberapa minggu lalu, mereka berdepan ketidakpastian tentang pendapatan, masa depan keluarga dan kelangsungan hidup mereka. Sehubungan itu, Felda dan FGV memberi tumpuan kepada peningkatan hasil, pengukuhan pendapatan keluarga peneroka serta pembangunan komuniti di tanah rancangan. Penarikan notis larangan menceroboh tanah itu bukan sahaja mengembalikan keyakinan peneroka dan pekerja, malah memastikan ekosistem ekonomi setempat terus stabil. Golongan wanita perlu terus diperkasa sebagai tonggak keharmonian keluarga dan pembina masyarakat madani. Isteri Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, kekuatan seorang wanita bukan hanya terletak pada kemampuan menguruskan rumah tangga dan kerjaya. Tiap wanita itu mempunyai potensi, saya tahu itu. Potensi dan Allah dah berikan kita selama ini. Puan-puan, you are very fortunate, you are very lucky. Puan-puan telah diberikan kesihatan sampai ke sini. Pendidikan sampai ke tahap ini. Jawatan sampai ke tahap ini. InsyaAllah, teruskan. Beliau berucap merasmikan program Usrah Mega Muslimah Umur 2025 di Putrajaya. Terdahulu, program Umur 2025, Anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM turut mendapat kerjasama Persatuan Kaki Tangan Perkhidmatan Agama, Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia serta PPZ Mawib. Mengangkat tema Akhirnya Sempurna, program ini bertujuan menyemarakkan keseimbangan antara kerjaya dan keluarga. Seorang lelaki disyaki pengedar dadah ditahan bersama ratusan cartridge vape dipercayai berisi cecair ganja di Kuching, Sarawak Jumaat lalu. Nilai rampasan dadah di sebuah pusat perkhidmatan kurir itu dianggap lebih RM1.5 juta. Suspek ditahan bersama sebuah kotak berisi 690 cartridge cecair ganja. Hasil risikan mendapati lelaki itu aktif kegiatan itu sejak September lalu. Dia dipercayai menerima upah RM200 untuk mengambil bungkusan di pusat kurir serta RM20 bagi setiap cartridge yang dihantar kepada pelanggan sekitar Kuching dan Padawan. Serta lanjut sedang giat dijalankan bagi mengesan ketua dan rangkaian sindiket yang menjalankan urusan penjualan dan pengedaran dadah ini. Bekalan dadah dihantar dari Semenanjung Malaysia dengan alamat tertera yang palsu. Suspek direman 7 hari hingga Khamis ini bagi siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang pemandu maut manakala 2 pembantu perubatan dan seorang pesakit cedera selepas ambulans Hospital Sekamat terbabas lalu terbalik di Kluang, Johor. Dalam kejadian jam 1.10 tengah hari, pemandu ambulans berusia 43 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut pihak bomba renggam, mendapati nahas membabitkan 4 mangsa termasuk seorang pesakit wanita. Pemandu dan seorang jururawat tercampak keluar dari ambulans. 2 lagi mangsa yang berada di ruangan belakang tidak tersepit. Mayat pemandu ambulans kemudiannya diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Daerah Kluang, Asisten Komisioner Bahrin Muhammad Noor mengesahkan kejadian itu.
Seorang lelaki maut dalam kemalangan ngeri membabitkan sebuah pikap dan trailer muatan besi di Gebeng, Kuantan, Pahang awal pagi tadi. Nahas menyebabkan bahagian depan trailer terbakar, manakala pemandu pikap tersepit dalam kenderaan. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. 10 anggota bomba Gebeng dikera sebaik menerima panggilan berhubung insiden jam 4.15 pagi. Pemandu trailer dilaporkan terselamat. Identiti mangsa belum dikenal pasti dan punca kemalangan masih disiasat. Wanita yang ditemui lemas selepas MPV dipandunya terjunam ke dalam Sungai Muar semalam dikatakan baru keluar dari hospital akibat masalah kesihatan dialami. Menurut ahli keluarganya, mangsa tidak menunjukkan sebarang tekanan sebelum berlaku insiden itu yang meragut nyawanya. Ketika kejadian petang semalam, mendiang memandu MPV milik keluarganya ke sebuah taman di Tanjung Agas. Dia dipercayai secara tidak sengaja tertekan pedal minyak sebelum kenderaan terhumban ke sungai. Ketua Polis Daerah Tangkak, Superintendent Roslan Muhammad Talib berkata, kes wanita berusia 34 tahun itu diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Siasatan mendapati insiden itu tidak membabitkan unsur lain dan bedah siasat mayat dilakukan di Forensik Hospital Tangkak. Dalam kejadian itu, kenderaan mangsa dihanyutkan arus sungai sejauh kira-kira 100 meter dari lokasi ia terjatuh. Padah ugut adik perempuan menggunakan parang, seorang penganggur dijatuhi hukuman penjara 6 bulan oleh Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu. Ia selepas Muhammad Amirul Fakhruddin Aminuddin, 32 tahun, mengaku bersalah melakukan ugutan jenayah itu. Mengikut pertuduhan, dia didakwa mengugut mahu menetak mangsa berusia 20 tahun menggunakan parang. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan berkenaan dengan niat menimbulkan ketakutan terhadap mangsa setelah ditegur agar tidak membuat bising. Kejadian berlaku di hadapan sebuah rumah di Kampung Wakaf Cagak, Batu Rakit, jam 8 malam 6 Disember lalu. Mahkamah memerintahkan hukuman tertuduh berjalan dari tarikh sabitan. Seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Sri Manjong atas tuduhan membunuh seorang warga emas. Lin Chi Meng, 49 tahun, hanya mengangguk faham sebaik pertuduhan dibaca di hadapan Magistrate Fakhrul Razi Abdul Hamid. Tiada pengakuan direkodkan kerana kes di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut kertas pertuduhan, dia didakwa dengan sengaja melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian Ling Chen Kiat, 78 tahun. Perbuatan itu dilakukan antara pagi 26 November lalu di sebuah rumah di Sitiawan. 10 Februari tahun depan, sebutan semula kes. Di mahkamah sama, Chi Meng dihukum penjara 7 bulan selepas mengaku salah atas pertuduhan mengambil dadah 4 Februari lalu. Dia turut dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan 1 sebatan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Berasingan atas tuduhan menggunakan dadah 20 Januari lalu. Di Pasir Mas, Kelantan, seorang mekanik didakwa menyamun sebuah kedai runcit menggunakan pedang. Muhammad Azmi Akid Azama, 27 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Kejadian dirakam kamera lita tertutup CCTV ini berlaku di Kampung Berangan Tumpat jam 10.55 malam 2 September lalu. Susulan itu, tertuduh didakwa melakukan samun dengan senjata iaitu sebilah pedang terhadap remaja berusia 15 tahun. Jika didapati bersalah, dia boleh dipenjara sehingga 14 tahun dan juga denda atau sebat. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM20,000. 11 Januari depan, sebutan semula kes. Jabatan Immigration menumpaskan satu sindiket penyeludupan pendatang tanpa izin dalam satu operasi khas di Kota Baru, Kelantan. Kumpulan yang dikenali sebagai geng Mat Siro itu diberkas ketika cuba menyeludup masuk 35 warga Myanmar menerusi sempadan Kelantan semalam. Operasi ini hasil risikan selama 3 bulan sebelum tindakan memintas kenderaan digunakan sindiket terbabit ketika membawa parti. Ketika pemeriksaan, kumpulan itu bertindak agresif dan cuba melarikan diri dengan memecut kenderaan sebelum melanggar beberapa kenderaan lain termasuk milik pasukan operasi. Bagaimanapun mereka berjaya dipintas. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata, 3 lelaki tempatan termasuk Mat Sero dan seorang lelaki warga Myanmar ditahan kerana disyaki berperanan sebagai transporter atau penghantar.
Modus operandi mereka adalah membawa masuk parti melalui laluan tikus di sempadan sekitar Kelantan sebelum diserahkan kepada transporter warga tempatan untuk dibawa ke lokasi ditetapkan di sekitar Lembah Kelang. Sindiket ini dikesan beroperasi setiap minggu dan dipercayai bergerak aktif sejak 6 bulan lalu. Mereka mengenakan caj bermula sehingga RM500 bergantung jarak perjalanan. Semua yang ditahan berusia antara 5 hingga 45 tahun dan dibawa ke Pejabat Imigresen Kelantan untuk tindakan lanjut.